Anak saya berdengkur kuat sangat sampai terganggu tidur dia. Bahaya tak, doktor? Okey, berdengkur ni sebenarnya menandakan anak anda mungkin mempunyai masalah obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea ni maksudnya sakit ataupun penyakit yang menyebabkan tidur tu berhenti bernafas. So, kebiasaannya, especially kanak-kanak, kemungkinan tonsil yang membengkak ataupun adenoid yang besar yang menyebabkan anak anda tu mengalami berdengkur. So, jika tidurnya tak berkualiti, paginya mungkin dia akan mengantuk, pembelajaran tu merosot dan anak selalu marah-marah, menangis. So, rawatan untuk tonsil dan adenoid adalah pembedahan. Sila berjumpa dengan pakar ENT untuk mendapatkan rawatan lanjut dan skop.